Wahai Muhammad, bila-bila masa saja engkau cakap ya, engkau bagi green light, aku nak terbalikkan gunung-gunung yang ada ni dan hempap semua orang dekat sini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni aku berada di kota Taif sebelum aku berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk membuat umrah yang pertama. Tapi aku seronok nak kongsikan, apabila aku dengar je kota Taif, kita semua akan teringat satu peristiwa yang sangat sedih, peristiwa yang sangat besar di kota Taif ini. Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah datang ke kota Taif untuk menyampaikan dakwah. Tetapi Nabi Muhammad SAW dihina, ditolak dakwahnya, dilemparkan batu, dilemparkan kotoran-kotoran unta dan pelbagai lagi, sampai berlecak darah di sandal Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Malaikat Jibril AS dengan Malaikat Gunung turun dan offer Nabi Muhammad dengan satu offer. Offer dia apa? Offer dia macam ni. Wahai Muhammad, bila-bila masa saja engkau cakap ya, engkau bagi green light, aku nak terbalikkan gunung-gunung yang ada ni dan hempap semua orang dekat sini. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Baginda berkata, jangan. Kerana apa? Aku mengharapkan Allah keluarkan dari keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Nampak tak korang? Dalam dikala mana baginda dihina, disakiti, tetapi baginda tidak pilih untuk revenge, malah berdoa. Dan lihat pada sekarang kan, kota Taif pada zaman sekarang, Masya Allah, kota yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. So apa yang pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni? Ya, kita tak sekuat baginda, tetapi kita boleh cuba untuk ikut cara hidup baginda. Walaupun sesiapa sahaja yang menyakiti kita, walaupun sesiapa sahaja yang melukai hati kita, janganlah kita balas dendam. Cuba untuk bersabar dan cuba untuk doakan kebaikan atas orang tu. InsyaAllah semoga kita semua kekal menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum.